Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir di Annual General Meeting Mesyuarat Agung Tahunan Movement for Monetary Justice Gerakan Keadilan Monetary 28 hari bulan Disember 2025. Alhamdulillah MMJ beberapa bulan ni telah menggempar Malaysia sebenarnya selepas kita terlibat dengan podcast Ustaz Nur Darus. Ya. Nanti saya akan tunjuk apa aktiviti kita tahunan dan setiap aktiviti saya akan beri keterangan lah. Ya. Baik. Aktiviti MMJ sepanjang tahun lepas bermula akhir tahun 2024. American Monetary Institute Conference. Ya. American Monetary Institute ni ialah equivalent of MMJ di Amerika. Jadi cabaran kepada mereka adalah lebih hebat daripada kita lah. They are in the headquarters of the enemy basically. Tapi mereka juga berusaha untuk mengubahkan keadaan di sana. Dan mereka sebenarnya berdua. Satu is AMI, American Monetary Institute, yang lagi satu is Just Money. Lebih kurang itulah Just Money. Dia bergabung berdua lah. Jadi tiap-tiap tahun dia akan ada satu conference antarabangsa. Dia menjemput speaker satu dunia lah. Tahun lepas ialah Prof. Kamil. Prof. Kamil delivered a talk. Basically yang dia deliver berkaitan dengan kesuburan manusia dan the effect of the monetary system. Tahun lepas, that was the year before. Tahun lepas dia jemput saya dan I gave a talk on by a monetary reformer to monetary reformers of public banking and sovereign money and getting it done. Yeah. Satu keadaan di dunia ni kita kena faham ya. Di belah Eropah tu ada yang lembut sikit. Maksud saya perjuangan mereka lebih kepada stability of the economic system, lebih kepada privacy of money dan sebagainya. Tapi ada juga yang macam MMJ yang ganas sikit, that we are about the suffering of the human beings throughout the world. Ada NGO macam kita. Tapi alhamdulillah saya suka beritahu bahawa MMJ lah yang paling ke depan daripada segi membela human suffering. Ya. Okey, jadi tahun ke depan ni ada jemputan. Kalau siapa nak memberi ketah kerja boleh beritahu kepada saya lah. Ya. I think next one should be Prof. Razman lah. Prof. Nazari belum lagi. Okey, kita mendapat banyak pendedahan di dalam akhbar ya. Tetapi akhbar-akhbar yang bukan mainstream. Kita berterima kasih banyak kepada Harakah Daily, Sinaran, yang semua yang akhbar-akhbar online gitulah yang telah Malaysia Kini pun sekali-sekala memberi pendedahan kepada kita. Tapi saya nak ambil peluang nak serulah kepada mainstream ni. Dia seolah-olah kita tak wujud. Dan bukannya kami tidak memberi maklumat. We send the articles to all the editors of the mainstream media, but they seem to either not understand or under instruction to ignore. Tak akan keluar. Jadi tak apa, kita akan mendesak mereka supaya kalau tak faham kita beri faham. Saya berfikir in this coming year kita harus ada satu perjumpaan khusus untuk wartawan, supaya kita nak tanya apakah masalah, mengapakah mereka pinggirkan kita. Walhal online yang berani ni tak beri exposure kepada kita. Ya. Dan banyak lagi lah, nanti saya akan minta Prof. Razman beritahu dia punya exposure juga. Dan pada
akhir tahun lepas, kita ada sesi soal jawab, ya. MMJ bersama dengan semua satu Malaysia lah, siapa yang ingin tahu tentang MMJ, dan it was quite successful lah, ya. Ada lagi beberapa panelis lah, kalau tak silap Saudara Helmi pun ada lah. Kemudian Februari 2025 kita buat BRICS, A Bold Move for Malaysia, di mana diatur oleh MAPIM dengan kerjasama dengan kita dan juga Putra Business School. Yang ni dapat liputan. Mungkin dapat liputan tu sebab ada Datuk Nazri yang sebelum tu bekas minister dan juga bekas Malaysian Ambassador. Jadi dia pun baru balik masa tu, dan juga Prof Nazari. Yang ni kita dapat lebih sedikit exposure lah, Malaysia Gazette dan sebagainya. Tapi belum lagi yang Daily Mail masa tu, belum lagi, ya. Tak apa. Kita sekarang ni orang pun yang pentingnya siapa yang membaca, ya. Pembacaan tu ialah banyak kepada harkah kepada online yang telah bagi pendedahan kepada kita. It was a successful outing at Putra Business School di UPM Seri Kembangan. Kita berterima kasih kepada mereka kerana memberi ruang kepada kita berforum di situ. Dipengerusi oleh Cikgu Azmi, Presiden MAPIM. Cikgu Azmi ini antara NGO, ketua NGO yang tersohor lah di Malaysia. Itu dia. Nampak apa tu? Dikeluar Malaysia Gazette. Mak Sam? Okay. Itu dengan abang saya sebenarnya, bekas menteri. Dan sebenarnya panel tu semua ahli Makoba, termasuk Prof Nazari. Okey, harakah sekali lagi meminta pendapat kita berkenaan ada satu urusan yang berkaitan Sapura Energy. Sama ada kita perlu membaiki ia sebagai satu tugas negara, ya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kita ketengahkan bahawa sudah sampai masanya kita mengatasi objektif human welfare maximization ke atas profit maximization, ya. Jadi sebenarnya di Malaysia sekarang ni bukan setakat sistem monetary yang dikuasai oleh Yahudi, yang dicipta oleh Yahudi, sistem pendidikan pun berpandangan alam barat, sebagaimana istihar oleh satu akademia yang tersohor, Tan Sri Profesor Syed Najib Alatas, supaya satu umat Islam dunia sedar bahawa sistem pendidikan yang diamalkan di negara kita adalah bukan bersandar kepada Quran dan Sunnah, tapi bersandar kepada Harvard dan Cornell dan Cambridge dan seumpama, ya. Di mana ilmu ekonomi yang kita sanjung sekarang ialah ilmu ekonomi yang datang dari barat. Oleh yang demikian, kita pun sanjunglah profit maximization. Walhal kita sebagai orang Islam pentingkan human welfare maximization, ya. Jadi sudah sampai masanya umat Islam seluruh dunia ini timbalan pengerusi kita yang baru sampai dari Perancis. Thank you for coming all the way from the airport. Okay, Prof Razman. Okay. So itulah perjuangan MMJ ni bukan sekadar monetary system, ia berkaitan juga untuk kembalikan umat Islam kepada pandangan alam Quran dan Sunnah, ya. Jadi eloklah kita mula cuba mengatasi profit maximization dengan human welfare maximization. Ini besok ada kaitan dengan perkara seperti contract employment dan juga AI. Sekarang ni dah mula
kita punya human resources punya personal dah pergi ke luar negara, dia bawa balik satu percubaan baru kononnya yang dipanggil contract employment. Ya. Contract employment ini memang sesuai dengan profit maximization tetapi sungguh tidak sesuai dengan human welfare maximization. Ya. Untuk maksimalkan profit institusi mereka, mereka mulakan satu amalan baru dipanggil contract maximization, contract employment. Ya. Ini bermakna apabila graduan kita bermula bekerja, bukan lagi full time. Jadi kalau dulu kita bekerja terus full time, kita tak risau isteri kita nak bersalin. Sekarang ni mereka tak kisah. Dia kata awak boleh bekerja dengan kami tapi kami nak maximize profit kami. Kalau kami kata awak berhenti, awak kena berhenti. Jadi tak kira lah isteri awak nak mengandung bulan depan, kami tak kisah. So that is the effect of profit maximization yang kita harus lawan juga. Dan juga kita dengar tentang AI. AI ni memang bagus untuk manusia, tetapi AI di bawah profit maximization mungkin menghilangkan berjuta-juta kerja untuk manusia. Tapi kepada mereka, kepada Eropah, benda itu tak salah. Sebab it's profit maximization. Tapi kalau human welfare maximization, kita tak boleh terima. AI canggih macam mana pun, kalau human yang hilang kerja, keluarga tidak ada sumber sumber pendapatan, itu tak baik. Tapi sebab kita telah agungkan profit maximization dalam pendidikan kita, kita tak fikir langsung bab tu. Kita terima je. Barat terima, kita terima. Akhirnya, ada satu orang kaya yang memiliki kekayaan dunia, satu dunia tidak ada kerja. Kalau kita tidak soal profit maximization. Ya. Baik. Yang ni adalah orang yang dia menjual belon. Kecoh satu Malaysia. Dia nak beraya, okey. Tetapi ditendang, terkajang oleh pihak berkuasa di satu jalan di Kuala Lumpur. Sama juga yang menjual petai. Menjual petai tu, pakcik tu dia nak raya kan, nak beli baju baru untuk isteri dia. Dia fed up, dia ambil petai dia campak di jalan raya. So these are things that kita kena fikir semula lah. So bukan setakat yang ahli-ahli yang terlibat di jalanan tu, bukan sebab polis yang terlibat jalanan ataupun pegawai bandar, yang ketua tu kena fikirlah. Dia orang ni buat benda ni sebab dia takut. Kalau dia tak buat, dia kena terkajang dia ketua dia. Jadi ketua tu kenalah fikir human welfare maximization. Apabila negara kita tidak menegakkan human welfare maximization, inilah yang berlaku. Orang yang nak cari pendapatan disepak terajang di jalanan. Okey. Dan pada 2 Ogos baru ni, kami adakan satu forum mengkaitkan keadaan di Gaza dan Palestin dengan sistem monetary, the genocide of Palestinian via the monetary system. Jadi ramai lagi belum faham sistem monetary antarabangsa ni membenarkan suatu negara bernama Amerika untuk cipta wang sewenang-wenangnya. Setiap Presiden Amerika mencipta $1 bilion tiap-tiap tahun. Ya? Dan kita tahu bahawa Amerika tidak dikuasai oleh orang Amerika. Amerika dikuasai oleh satu bangsa yang sangat bersimpati dengan Israel. Jadi Federal Reserve dia dah banyak kali dah kita bercerita. Federal Reserve dia ialah satu bank negara yang dimiliki oleh swasta. Belum kita dengar. Di Malaysia kita marah bank negara macam mana pun, ahli kepada Kementerian Kewangan. Di Amerika, bank negara dia dimiliki oleh 5 keluarga Yahudi. Kena fahamlah tu. And then mereka menguasai Bank of International Settlements di Switzerland, di mana governor bank negara
satu Commonwealth termasuk Malaysia pergi 2 kali setahun untuk menerima arahan. Sudah-sudahlah tu. Fikirlah. Taat macam mana sangat pada sistem yang dimiliki oleh Yahudi. Kalau kita sudah tahu sistem kita ni dimiliki oleh Yahudi, maka mulalah berubah. Basel, Bank of International Settlements di Basel, dia punya director, pengarah awal dia terdiri daripada ex-governor Bank of Israel. Pada 1897, Basel ialah tempat lahirnya the World Zionist Organization. Dan beberapa pengkaji yang tidak setuju dengan perkara ini telah melawat Basel dan mereka diberitahu oleh polis Switzerland bahawa polis Switzerland sendiri tak boleh masuk kepada premises Bank of International Settlement. Jadi nak tunggu apa lagi? Taat macam mana kita pada sistem barat? Cubalah berfikir. Dan kita harus tinggal sistem ini. Dan selalu bila kita sebut kita nak pisahkan diri kita daripada sistem barat ni, adalah yang mengatakan ancaman kapal terbang pejuang Amerika akan sampai ke Malaysia. Tak benar. MMJ tidak pernah berkata kami nak tukar US dollar sebagai international currency. Kami tahu kekuatan kita. Biarlah perkara itu diperjuangkan oleh Rusia dan China. Reformasi yang kita nak buat di Malaysia ni tidak sentuh US dollar, tetapi ia akan kuatkan ekonomi kita. Tidak ada sebab langsung jet pejuang Amerika akan datang ke Malaysia. Yang ini bulan apa? 5 November. Siapa, saya rasa semua orang ingatlah Ustaz Nordros. Di antara pengasas MMJ sebenarnya. Ada peringkat awal, Justin. He was the founding member of Movement for Monetary Justice. Dan dia ada satu podcast yang dia punya pengikut dia ribuan. Dan satu masa dia kontak saya. Dia kata nak sembang. Saya ajak dia datang ke pejabat saya Bukit Jeruto. Dia bawa anak murid dia dekat 5-6 orang. Kami pun naik di atas berceritalah gitu macam-macam. And then dia kata, Haji Zaid, saya nak jemput Haji pada podcast saya. Okeylah, saya pun setuju pergi. Dekat bawah tu ada dia jual, ada restoran kambing jual sedap kambing. Dia belanja saya, tu kita naik. Dia punya podcast dia di Kampung Baru, satu bangunan. Di situ saya bercerita sebagaimana saya setengah bercerita sekarang, tanpa batasan. Because saya melalui pengalaman dan sistem pendidikan meletakkan saya kepada satu tahap fahaman. Saya ialah seorang Bachelor of Economics dan saya buat Masters di UIA. Saya bekerja 10 tahun di Bank Islam, 2 tahun di Arab Saudi. Jadi melalui pengalaman yang and then saya mula berjinak dengan monetary reform dan saya pun berhijrah daripada seorang Islamic banker kepada monetary reform. Jadi bila saya bercerita tu, saya tahu kalau sumber saya lah datang daripada timur, mungkin orang soal. Apa yang saya bercerita tu di backup, disandar oleh sumber barat. Buku-buku daripada barat. Everything that I say is based and supported by the Western monetary reformers. So saya bercerita lah. And then nampaknya kejutan kepada rakyat Malaysia. Sekarang ni saya rasa dah sampai 22,000 dah views. Dan mereka banyak berterima kasih kepada MMJ kerana memperjuangkan perkara yang mereka selama ni tidak faham dan tidak tahu. So di antara yang saya cerita tu, selain monetary reform, saya bercerita juga himpitan sistem kewangan dan sistem pendidikan ke atas diri kita, di mana Yahudi menguasai bukan sahaja sistem monetary, dia menguasai sistem pendidikan. Maksudnya melain daripada profesor-profesor
kita, Prof. Razman, Prof. Kamil, Prof. Nazari, yang lain tu sebenarnya tak faham. Ya. They don't even know about money creation, and the basic textbook say banks lend from deposit. Ya. Jadi banyak kali dah kita sebut kalau itulah keadaannya, Profesor ekonomi belum faham sepenuhnya. Bila dia kata, oh kami faham fractional reserve banking. Walhal fractional reserve banking, monetary reform dah tinggal lama dah. It's pure money creation, basically. Yeah. So, kita bayangkan mereka inilah menjadi penasihat kepada kerajaan buat masa ni. Kalau mereka tidak faham apa yang international monetary reformist faham berkaitan money creation, ke mana duit itu dihala, akibatnya kepada rakyat. Kalau itu mereka tidak faham, tidak masuk dalam polisi ekonomi negara, ke manakah kita nak menghala? Ya. Okey, ini nak tunjuk saja kita punya followers lah di FB. Boleh tahan tu, 2,898 followers. Ya. So, and then kita punya Telegram, ada next one rasanya. Ya. Yang ni kami punya exposure di SOCMED. Facebook 2,898 followers. YouTube 402, boleh ditingkatkan lagi. Telegram kita subscribers 360. Ada satu channel, dan channel tu ada pula diskusi 127 ahli. Podcast Ustaz Nodrol baru ni 21,000 views. Dan Ustaz Nodros pecahkan exposure presentation saya kepada TikTok, dan ada satu tu yang berkaitan ciptaan wang oleh telah mendekati 16,000. Tapi saya lebih suka full podcast. Orang boleh dengar awal sampai akhir. TikTok ni dia tak tahu hujung pangkal lah. Ada juga komen-komen yang tak sepatutnya ada, tapi banyak yang sokong kita punya perjuangan. Yang ini Prof. Razman. Dihantar saya sikit je, tapi saya rasa banyak lagi dia punya exposure tu. Podcast Belanjawan Malaysia 2026, Lensa Maqasid Syariah. Kupasan bersama Prof. Ahmad Razman Abdul Latif, Naib Pengurusi Gerakan Kanan Monetary. Ya. Dan Encik Muhammad Abdul Hamid, dia punya exposure lah. Ya. Mungkin dia boleh beritahu lagi lah. Dia lagi, kita panggil dia the poster boy of MMJ. Banyak online newspaper yang interview dia. Okey, jadi setakat tu mungkin sebelum akhir ni, give me a few minutes, I nak cakap tentang kita punya 24th December ya, perjumpaan dengan penyokong MMJ. Alhamdulillah, I think about lebih 30 orang attend Zoom, Sam. Belum lagi kita jumpa satu perjumpaan Telegram video call. Sorry, bukan Zoom, Telegram video call. Okey, dengan itu saya serah kepada sekretari ataupun bendahari. Prof. Razman. Prof. Razman, sila. Give a little bit of talk. Ingat nak simpan untuk penutup. Okey. Alright. Kat mana-mana pun boleh ke? Sini juga. Okey, please. Ada presentation tak ada kan? Tak ada. Okey. Prof. Razman ialah timbalan pengurusi MMJ dan juga antara profesor yang tersohor memperjuangkan reformasi sistem monetary. Silakan, Prof. Dia ni baru balik daripada Eropah ya. Baru sampai. Baru sampai dari Eropah. Terus datang ke sini. 12 jam. 12 jam. Okey, terima kasih saudara Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak ada apa sangat nak cerita, cuma untuk perkongsian bahawa usaha berterusan untuk mereformasikan sistem monetary ini bukannya usaha
domestik ataupun tempatan semata-mata, tetapi ianya adalah masalah umat ataupun masalah global. Apabila saya di okay, Prof ke depan. okay, Tak. share. Ah. Okay. Apabila saya di luar negara, saya berdiskusi lah dengan seorang auditor daripada Saudi. Dia auditor, jadi dia faham lah apa debit kredit ni. Jadi bila saya tunjuk bagaimana wang ataupun kredit lah dicipta melalui transaksi debit kredit dalam bank, dia dengan mudah faham dan dia menyokong perjuangan kita ni. Bermakna apa yang kita perjuangkan ni adalah bahasa global. Bukannya kata ini adalah perjuangan di Malaysia sahaja. Adakah ini perjuangan ke atas reformasi ke atas perbankan Islam semata-mata yang ada di Malaysia? Tidak. Kalau ditunjukkan masalah ini kepada sesiapa saja, mereka akan faham apabila kita terangkan punca permasalahan tersebut. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak adalah simptom. Saya lihat di negara maju pun seperti yang dulu Prof Nazari ceritakan, kita nampak mereka mempunyai KDNK per kapita ataupun dia panggil GDP per kapita yang tinggi, tetapi rakyat mereka merana. Saya di Paris, saya lihat ramai yang homeless. Cuaca sejuk, -1, -2, tetapi mereka tidur di luar, di tepi jalan. Dan bila saya berjumpa dengan rakan auditor saya Saudi ni, dia kata dia bawa balik daripada US. Dia kata dekat Houston kan, penuh dengan homeless people. Downtown dia pukul 4 petang dia dah tak boleh keluar sebab dah penuh dengan orang homeless. Dia kata major city dekat US kan ni, downtown dia memang kosong. Dia kata bangunan tinggi-tinggi kosong, semua dah lari duduk ke rural areas. Downtown tu macam dah jadi tempat homeless saja. Dan ini adalah masalah di negara yang kita panggil first world countries. Dan ini memang adalah simptom-simptom yang kita nampak. Tapi apa yang kita harus fokuskan adalah kepada apakah puncanya. Dan kebetulan bila saya dalam flight tu, kalau boleh tak nak tidur, jadi kita tengok movie. Nampak ada cerita samurai, cerita Jepun tahun 2025. Tapi cerita dia kisah di Kyoto 650 tahun dahulu. Dia mengisahkan Ronin. Ronin ni dia samurai yang tidak ada tuan dia, yang memberontak. Cerita benar yang telah direkodkan dalam sejarah Jepun 650 tahun dulu di Kyoto. Tetapi yang menariknya, pemberontakan itu adalah apabila rakyat merana, berlakunya wabak ketika itu, 80,000 mati, tapi pemerintah mengenakan cukai yang tinggi, menyebabkan mereka tak mampu membayar cukai, terpaksa meminjam daripada, ini yang menarik ni. Kalau kita panggil alung kan, tetapi dia meminjam daripada siapa? Dia meminjam daripada sami-sami di Jepun, dia panggil Hmong. Saya tak tahu lah sami Buddha ke apa ke Jepun 650 tahun, tapi Hmong, religious people, actually the one that lending them money. Sampai diorang
sebab ada wabak dan sebagainya sampai mereka tak mampu nak bayar. Jadi apa balasannya? Mong-mong ni, sami-sami ni ambil anak mereka, anak perempuan mereka, ambil isteri mereka, sampailah apa? Hero lah dalam cerita ni. Dia kumpulkan semua orang kampung apa semua untuk memberontak pergi ke bandar Kyoto tu, dan mereka bukannya mahu menumbangkan raja mereka ataupun emperor mereka, tapi mereka mahu membakar semua hutang, apa, kertas-kertas hutang tu. Saya macam terkejut tengok cerita tu, pemberontakan untuk membakar kertas hutang yang dikutip oleh orang agama. Orang agama yang meminjam. Kita di Malaysia ni kita meminjam pun sekarang daripada orang yang yang menggunakan agama juga sebenarnya ni. Cuma dulu apa yang memberontaknya itu adalah orang kata orang-orang bawah, ya, sebab berlakunya wabak mereka dah tak tahan lagi. So apa ini yang kita sebenarnya lihatlah, ada pepatah ke ataupun ucapan pernah berkata revolusi itu akan berlaku apabila manusia tidak lagi, orang kata, ada makanan di pinggan, maknanya apabila sudah terdesak. Cuma kita di sini kita seolah-olah seperti katak di dalam air yang semakin lama semakin apa mendidih. Kita tak sedar lagi bahawa kita dalam ke arah kebinasaan. Dan sebabkan itulah kalau kita nak lihat bila sepatutnya kita memulakan gerakan ni, sepatutnya sudah lama, kerana simptom-simptom yang saya sebutkan itu sebenarnya sudah ada. Kita sudah nampak permulaannya ialah apabila kita tidak lagi mampu. Mula kita hutang meningkat, kemudian kita terpaksa menjual harta di pajak gadai apabila kita tidak mampu lagi memiliki harta, dan ia hanya memerlukan satu peristiwa event yang akan menyebabkan kita terdesak dan kehilangan segalanya. Di situ saya lihat simptom-simptom sudah ada. Oleh itu saya berharaplah supaya yang hadir kita boleh dapat ambil iktibar bahawa ini bukan benda baharu, ini sentiasa berlaku apabila berlakunya kata satu pihak yang tidak bersikap adil, yang menindas melalui beban hutang yang tinggi akibat riba ataupun kadar faedah yang tinggi. Dan malangnya di zaman ini ianya dia orang kata accelerated, dia dipercepatkan lagi dengan penciptaan kredit yang berluasa oleh bank komersial. Di situ saya berharaplah usaha kita ini akan mendapat sokongan lebih ramai melalui perkongsian dengan sesiapa saja yang kita jumpa. Walaupun saya jumpa satu orang saja dekat Paris ni, satu orang saja saya jumpa hari-hari, jumpa dia seorang, muka dia je, tapi saya ambil juga peluang untuk cerita. Di situ saya lihat kalau kita sama-sama ambil azam lah untuk tahun depan kita letakkan target sekurang-kurangnya berapa orang kita mau jumpa untuk cakap pasal benda ni sepanjang tahun itu. Saya yakin multiplier effect itu bukan hanya dari sudut ekonomi saja, tetapi multiplier effect dari sudut knowledge itu adalah lebih, orang kata, cepat dan lebih efektif jika kita memang committed untuk menyampaikan apa yang kita telah tahu selama ni. Terima kasih, Saudara Haji. Okey, terima kasih kepada timbalan pengurusi kita, Profesor Razman, ya, datang terus daripada airport.